daripada AJK yang bertanding, daripada MK, cabang dan dua wanita. Dan calon yang saya pilih ini bukanlah calang-calang, semua boleh buat kerja. Dan saya rasa bangga sebab wanita menang berganda. Tetapi AMK merupakan pendukung dasar dan juga masih perubahan. Jadi dengan kekuatan lambaran yang diberikan oleh anggota AMK Kelang, saya percaya pada pekan ini AMK Kelang akan lebih bersinar berbanding pekan yang lepas. Betul? Betul, alhamdulillah. அதே மாதிரி வேலை செய்வோம், ஒன்னாவே சேர்த்து செய்வோம், ஒன்னாவே வருவோம், ஒன்னாவே இருப்போம். ஓகேவா? So anyway, saya mau thank you kepada YD dulu sebab dia bagi peluang saya yang kedua kali yang kedua untuk tanding DKC di cabang Kelang. Tapi kali ini kita bertanding majoriti mayan besar. Kali ini YD menang mayan besar. Oh, saya bagi laki lamba dah 1-2-1 dia menang majoriti. Keadilan, kita ada Presiden Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Anwar Ibrahim telah diangkat sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Dan seterusnya, saya nak kita kena kerja kuat untuk kita menang besar pada pilihan raya umum yang ke-16 akan datang. Dan kita kena pastikan keadilan di daerah Kelang, di kawasan Beberapa Kelang terus kekal relevan dan kita pastikan kemenangan pada pilihan raya yang akan datang. Boleh atau tidak? Kemenangan di kawasan 28 Kelang sangat-sangat penting sebab kita kena menyumbang satu kursi untuk membentuk kerajaan di Selangor. Dan kita juga kena memastikan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan kekal sebagai Perdana Menteri pada pilihan raya yang akan datang. Boleh atau tidak? Dan kita kena di mata pimpinan bukan sekadar kata, tapi kerja dan setia setiap masa. Ayo Kelang bangkit bersama. Tolak ragu, pilih yang setia demi keadilan yang kita cinta. Tim Azmi Zamna di kita terus memimpin, jangan goyah. Khidmat cemerlang terbukti sudah. pertandingan dua penjuru di antara Puan Normala binti Jantan dengan Puan Fauziah binti Muhammad. Kemenangan berpihak kepada calon nombor 1 Puan Normala binti Jantan dengan undi sebanyak 830 undi. Dia pertandingan di antara Muhammad Syarul bin Adnan calon nombor 1 tim Azmizam dengan Muhammad Akil Arif bin Muhammad Amran. Muhammad Syarul bin Adnan telah menang dengan jumlah undi sebanyak 411 undi. Berapa lawannya hanya dapat 118 undi sahaja. Perlawanan berat sebelah di antara YD Azmizam Zaman Huri dan juga Hio Mulai, dan beliau menewaskan Hio Mulai dengan bilangan undi sebanyak 1,770 kali. Kita silakan YD Azmizam Zaman Huri Ketua Cabang Zaman Kelang 2025-2028. Kita silakan. Tepuk. Ini hadiah tuan-tuan barisan hari ulang cabang Kelang. Tim Azmizam pemilihan keadilan cabang Kelang 2025 menang.